kau akan tahu tu musical. Tapi filem K-pop ni tak. Kalau korang nak nikmati pakej hiburan yang boleh campur-campur tukar-tukar pertama di Malaysia, semuanya ada dalam satu platform Unify TV. Tak ada kontrak dan boleh tukar bila-bila masa. Eksklusif untuk pelanggan Unify, sama ada Unify Fiber, TV, mobile user, korang semua boleh nikmati akses 30 hari ke 70 premium channels dan 15 streaming apps tanpa sebarang bayaran daripada 13 September sehingga 12 Disember. Untuk yang bukan pelanggan Unify, jangan risau, korang pun boleh dapat nikmati akses ke 19 channel termasuk Inspirasi, The Group dan Sensasi hingga 12 Oktober. Apa lagi yang korang tunggu? Pergi download aplikasi Unify TV 2.0 sekarang di unify.com.my/tv. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zafvlog. Aku tak tahu kenapa aku baru nak review filem ni, tapi aku terjebak. Sebab filem ni dah lama keluar. I think like a month ago. Okay. Oh, Jun, bapak streaming kat Netflix 20 Jun. Dah lama, man. Dah berbulan. Kenapa aku baru nak review sekarang? Sebab aku baru tengok. Aku sebenarnya tak berapa nak gemar few things kategori filem ni. First, animation. Tak adalah aku tak gemar. Aku macam kurang lah sikit kan berbanding filem live action ke apa kan. Second lah K-pop. So aku bukan fan K-pop. So aku tak adalah nak terjebak sangat nak tengok cerita ni kan. Okay. Selain itu, itulah kot dua sebab kenapa aku lambat review ni kan. Tapi kenapa aku review sekarang? Sebab aku tertengok dan aku tersangkut. Okay, honestly kalau kau tanya aku tengok sebab lagu ni keluar dekat aku punya YouTube Music banyak kali dekat hot top hits music dalam katalog ni tu. Even Billboard pun dia top 1, okay, which is lagu Golden. So bila aku dengar lagu tu macam sedap kan lagu ni. So bila aku tengok filem tu aku macam baru aku faham how this thing became a phenomenon. Okay, basically filem K-pop Demon Hunters ni, diorang ni adalah grup K-pop yang membanteras jin-jin, bukan jin, devil, demon kat dalam dunia ni supaya diorang takkan masuk ke dalam dunia manusia, okay? Sehinggalah diorang dapat satu ancaman, which is demon pun akan ada boy band sendiri. So macam what the, so diorang kena fight lah. Tapi cara diorang fight tu quite fascinating, di mana diorang bukan sahaja fight secara fighting, tapi at the same time as a group of K-pop group, macam mana diorang nak menangi hati penonton. So macam okay, nice. It was a great film, honestly, sebab dia straightforward punya kind of film yang berdurasi selama sejam 40 minit. The music was so good. Like, selalunya bila aku tengok cerita-cerita musical ni, kau akan ada rasa, contoh filem Frozen. Bila kau dengar balik lagu Frozen dekat radio ataupun streaming platform kau akan tahu tu musical. Tapi filem K-pop ni tak. Kau rasa macam lagu dia lagu K-pop, tapi dibawa masuk ke dalam filem. Macam tu. Dia macam tu. Padahal realitinya diorang buat lagu tu untuk filem lah. Kan sama je konsep dia. Tapi kau dapat rasakan lagu tu macam lagu kau dengar everyday punya type of K-pop punya lagu, tapi bila masuk dalam filem ngam gila. Dia rasa macam tu. Dia tak rasa macam musical punya music. Faham tak? Kau faham tak aku punya reference ni macam ni? Contoh macam filem Frozen, Anna, you wanna build a snowman. Itu adalah cara kau bercakap di dalam alunan muzik. So kau tahulah itu daripada filem. Tapi untuk K-pop Demon Hunters ni, aku tak jumpa banyak lagu yang ada that type of feeling. So basically satu filem ni penuh dengan lagu-lagu diorang yang boleh dibuat album, macam real life punya lagu K-pop. So macam fun gila. It's fun. The animation looks good. Memang obviously ni kenapa Sony Pictures Animation produce, so the looks of it macam tu Spider-Man Into the Spider-Verse punya universe. That's it. Aku nak bagi tahu tu je. Kenapa aku rasa macam kenapa aku baru tengok sekarang dan kenapa dia boleh jadi fenomena, sebab music dia is quite catchy dan budak-budak semua suka. Not gonna lie, dia punya story was quite straightforward dan macam kind of like cliche punya animation punya jalan cerita. Dia bukan ada twist ke apa ke. Dia ada arc dia, ada climax dia tu, okay, dan ada resolution pada penghujung filem. But at the same time, music tu yang menjadikan filem ni lebih lebih menarik dan lebih banyak orang menonton
filem ni di Netflix pula tu kan. Lagi senang orang nak tekan. Apa pandangan you guys tentang filem K-pop Demon Hunters? Sorry aku lambat gila review filem ni. Aku baru ada masa dan aku baru tertarik nak tengok kan. So apa pandangan you guys? Tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share. Rating aku 5/5 bintang untuk filem K-pop Demon Hunters. Apa pandangan you guys tentang filem K-pop Demon Hunters? Kau boleh tinggalkan komen bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jumpa lagi pada Zafra yang datang. Thank you.